Okey, mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat. Itu saya tak belajar lah. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimah syahadat, mana boleh? Mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Buku-buku ni saya jual lah. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tapi Rohingya kan. Tak, saya tak mau Rohingya. Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap 2 kalimah syahadat. Itu saya tak pandai. Kalau tak pandai macam mana orang ngaku Islam? 2 kalimah syahadat kalau tak ucap 2 kalimah syahadat, awak bukan Islam tau. Tapi Saya tadi suruh Fatihah. Awak tak boleh baca Al-Fatihah. bapa saya sudah mati. Tak, itu bukan alasan. Bukan alasan cakap bapa awak mati. Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songkok, awak mengucap 2 kalimah syahadat. Rohingya tu. Tak ada. Saya tak mau dengar Rohingya ke apa. Saya orang berapa banyak kerja Rohingya, Bangladesh Rohingya. Tapi sekarang saya tanya awak satu. Kalau awak Islam, awak pakai songkok haji, awak mengucap 2 kalimah syahadat. Tapi bapa saya kecil-kecil. Tak, saya bukan tanya bapa awak kecil-kecil. Sekarang saya suruh awak mengucap 2 kalimah syahadat. Tapi negeri saya susah kan. Tak, itu saya tak mau susah ke senang. Itu tak apa. Awak cakap awak Islam. Okey, Islam. Okey, semayang maghrib berapa rakaat? 5. Mana you belajar semayang maghrib 5 rakaat? Mana ada semayang 5 rakaat? Awak jangan jual agama Islam, awak mau ambil orang punya wang. Minta derma. Awak jual nama Islam pakai kopiah.